Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Adam Darwish. Saya buat YouTube yang bernama Darwish X. Ini adalah video pertama saya. Saya nak cari game mana yang best. Okay. Hari ni kita tengok apa game yang ada best. Nak main SpongeBob Tower Defense tak? Tak payahlah. Tengok bawah. Mana ni? Game apa ni? Battle Pets TD. Macam best je. Nak try main ke tak nak? Nak try main ke tak nak? Main lah. Kita tengok dulu. Okay, jadi so hari ni kita akan main game ni. Saya akan main game ni. Korang tengok video ni sampai habis. Sebelum tengok ni, jangan lupa like dan subscribe video ni ya. Okay, sekarang teruskan menonton. Wow, tempat dia bertahan jugalah. Macam dah boleh ada Iwan. Kita tengok jap. Oh, sini. Try buka satu. Tak tahu boleh buka satu je. Try satu dulu. Beg merah-merah. Api tekan. Tengok. Wow. Terdapat binatang Seterusnya kita ada yang air pula ni. Daun Yes, betul daun. Dekat elemen tanah. Daun kot. Okay, sekarang saya nak cari tempat untuk main dia. Nak panas Safari Zone. Ni yang susah. Macam ni. Ni untuk orang kuat. Dah pro. Saya macam mana? Aduh. Bukan sini. Ni apa? Event. AFK now open. Masuk tak nak? Cari tempat lain dulu. Takut susah nanti. Kita nak try satu game hari ni. Nanti kalau ni tak sempat, kita try buat tempat lain. Pak. Apa dekat sini? Tak apa. Ada. Dapat duit. Terbaik. Lepas tu kita tengok kita dapat tak payahlah. Kita pergi cari tempat lawan bos dulu. Mana ni? Aduh. Pening lah pula. Lepas ni kira-kira lah. Kat mana Wow, guys, kita dah jumpa. Saya dah jumpa kat sini. Okay, kita try masuk. Kita dah masuk. Ni lah dia. Kita try masuk pertama. Boleh tekan lah. Kenapa hitam je ni? Dah masuk dah. Battle Pet Private. Kita main seseorang je lah. Lain kali kalau ada masa ajaklah kawan. Okay. Kita dah nak masuk dekat dalam game dia. Okay, dah masuk. Boleh. Kita tekan skip. Terus apa ni? Ambil easy dulu lah.
Takut susah pula nanti yang lain ni. Kita tak main lagi. Korang selamat menyambut Ramadan ya. Sekarang kan bulan Ramadan. Kalau siapa yang puasa dekat sini, cuba korang komen. Okay, nanti korang tulis saya puasa. Macam nak spawn ni? Oh, dia macam tahu defend tu kot. Baik-baik sebab tahu defend sama je. Tapi kita try lah. Macam mana letak ni? Sekejap, pause. Macam mana ni? Letak. Ni udah menurun. Kenapa? Macam mana ni? Alamak, adakah game ni rosak? Ataupun saya yang salah main? Tak. Macam mana ni? Oh, dekat sini. Ingatkan kat mana tadi? Dah spawn tadi. Okay, sekarang ni kita nak kalahkan diorang ni lah, macam tahu defend. Letak sini. Oh, letak air lah. Letak air. Air yang baru kita tengok macam mana dia berserang. Go air. Sembur. Kita kasih sembur. Api nak kena peluit. Dapat pun. Dah cukup. Beli ke tak nak? Beli lah dulu. Kita sini. Sekarang kita letak hijau ni pula, landak. Kat sini dah penuh. Dah ada 3. Penuh pula dah. Okay, kita balik seko. Okay, sekarang dah complete. Semua yang dah ada elemen masing-masing. Ni batu ke? Itu tanah ke daun? Tak nampak pula tadi. Uish. Yes, mesti dia tak boleh kalah kan kita orang, sebab kita ada team yang kukuh. Rasakan. Cepat rasakan. Tom. Duit banyak juga sekarang ni. Berapa duit dah? Nanti tengok yang tu kita nak beli lagi pack sebab takut kalah. Ke nak buat dulu? Balu lah. Upgrade. Buat lagi. Oh, boleh upgrade. Ni best. Ni baru best. Alah, tak cukup duit lah. Ni pula upgrade. Alah, tak cukup. Kita tunggu. Bagus ada tu datang. Dia kasi dapat duit. Okay, kita try yang air ni. Tak payahlah. Lagi. Buat ni lah. Kalau dia dekat ni pun sekali. Alamak, tak cukup duit lah. Boleh pun. Tak cukup. Dah boleh cukup. Tu tembak. Oh, kasih dia. Tang. Easy. Okay,
ni kita upgrade satu. Okay. Wish. Okay, dah ada 2 dah upgrade yang best. Dia sekarang level 3. Dia punya upgrade dah 3 kali. Tambah lagi. Kita tambah api. Atas ni. Malas kan? Wah, terbakar kau. Baru tahu. Alamak. Harap-harap kat depan tu dapat selesaikan lah. Oh, ini kuasa batu. Batu dengan daun. Ya kot. Kuasa bumi kot. Sekarang kita tengok je. Upgrade. Cepat upgrade. Apa upgrade? Cepat sikit lagi. Okey, sekarang macam tak boleh. Udah upgrade. Ni upgrade binatang lain. Buat habis je. Ni upgrade binatang lain. Ini nama dia apa tu? Nak ni Chilhawk. Ni pula Chilhawk. Dia punya speed. Oh, laju juga dia ni. Dia sangat. Saya paling suka air dengan ni lah. Aquapoop. Ada Aquapoop lah. Chilhawk. Okay, bagus. Chilhawk. Macam ni nak sebut dia susah betul lah. Okay, ni ada apa? 100 beds, coins. Ni Vivi. Nanti saya tengok. Tengok je. Oh, nama ni Pin Club. Tak lah, tak nampak sangat. Wow. Kasih dia. Pin Cup. Nama dia. Pin Cup. Okay. Cepat. Binatang. Go, serang mereka. Siapa kat sini orang Kedah? Cuba korang komen. Kalau korang orang Kedah, kita geng. Yang saya pun orang Kedah. Dia kata akulah. Macam ayak macam tu kan. Kat Kedah. Kalau pandai sebab kita orang yang tu saya duduk Kedah. Duduk Kedah pula dah. Duduk Perak. Okay, sekarang ni kita tengok pause. Alamak, tu pause. Pause pula dah. Alamak, pause dah keluar. Oh, tadi tak baca. Go. Dengan binatang Max ni, dia orang tak akan dapat datang. Ni tak Max lagi, tak apa. Boleh ke? Duit banyak lagi ni. Nak upgrade. Tapi nak upgrade mana buat tu dekat Cepat. Upgrade. Tak payah. Ni ambil ni. Api stronger. Dah max. Victory. Yay. Akhirnya dapat juga menang. Ni nak rekod ni. Okay. Sekarang ni kita
saya rasa sampai sini je lah video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan saya kemungkinan akan buat part 2 sebab ini saya bermain. Okay, kalau korang nak tengok video seterusnya, kalau korang tak ada game ni dah, korang komen kat bawah nak suruh main game apa. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye. Kejap. Sebelum tu saya nak tunjuk kita ada chill, aku dan juga pine cup. Okay, ini terminal tadi video hari ni. Okay, kalau seronok jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.